identiti manusia yang berada di Pulau Pinang tu, kita boleh bermula dengan orang yang bernama Datuk Keramat. Dan Datuk Keramat dia tidak ada keturunan dalam sejarah, muncul selepas Datuk Keramat meninggal 1710. Dalam 1810 tu muncul seorang yang bernama Maharaja Setia, mengatakan dia keturunan Datuk Keramat. Selepas itu tahun 1730-an, 40-an, 50-an, 60-an muncul beberapa personality di Pulau Pinang. Nakudanan Intan yang membina Masjid Batuban, membuka Kampung Batuban, membuka Pekan Batuban. Datuk Jenatur yang membuka Binden, sekarang di Binden Heights. Binden Heights dulu yang ada USM tu ialah Bukit Jenatur. Bukit Datuk Jenatur, makam dia di belakang. Anak kuda kecil ataupun Ismail dan beberapa orang lagi. Ini mereka ni adalah nama-nama awal. Mereka ada keturunan mereka yang kita tahu, yang kita kenal pasti, dan makam-makam mereka. Jadi inilah orang-orang penduduk awal di Pulau Pinang pada zaman itu. Dan anehnya, nama mereka tidak diabadikan dalam mana-mana tempat di Pulau Pinang kecuali Datuk Keramat. Datuk Keramat ada Jalan Datuk Keramat, alamat yang tertua di Pulau Pinang. Kalau Batuban, ada Jalan Batuban 1, ada Jalan Batuban 2, tapi di kawasan Batuban itu tidak ada nama Nakudanan Intan. Itu tidak ada, ditenggelamkan. Nama Datuk Jenatun tidak ada. Nama Nakuda Kecil tidak ada. Nama Datuk Setia itu adik ipar Datuk Jenatun pun tidak ada. Okay, mengapa nama-nama lain diabadikan tapi nama-nama penduduk awal di Pulau Pinang itu dipinggirkan, dipadamkan? Katalah di dekat Batuban tu, Pekan Batuban tu, saya kata pekan lah, bukan kampung, tunggu hari untuk diroboh. Tidak ada nama Nakudanan Intan. Saya telah bersuara 15 tahun sudah.